Hai, saya adalah Cikgu Surya. Hari ini saya akan memberikan penerangan mengenai soalan sekali lagi. Oleh itu, kita akan membincangkan soalan ini. Masih bincang aplikasi pecahan. Langkah pertama paling penting adalah faham soalan. Kemudian kita lihat cara memahaminya. Menghasilkan sebuah kelompok alat ganti. Hari pertama hasilkan 1/3 daripada jumlah asal dan lebih 20 unit. Hari kedua hasilkan 3/5 daripada baki dan tinggal 40 unit. Berapa jumlah komponen dalam kumpulan ini? Jika tak faham soalan pada bacaan pertama, bacalah kali kedua dan baca ayat demi ayat untuk faham. Contohnya, ayat pertama sebut pengeluaran satu kumpulan komponen, jadi kita tahu ia merujuk kepada kumpulan komponen ini, dan kumpulan komponen ini adalah pemboleh ubah tetap. Kita perlu cari pemboleh ubah tetap itu. Betul tak? Kemudian pada hari pertama menghasilkan 1/3, ini bermakna bahagian ini boleh dibahagikan secara sama rata kepada 3 bahagian. Jadi pada hari pertama dihasilkan 1 daripada 3 bahagian tersebut, jadi kita boleh menterjemahkannya kepada macam ini. Ya, kita boleh menganggap kumpulan komponen ini sebagai satu unit. Unit menjadi satu unit. Jadi kenapa satu unit? Kerana ia pemboleh ubah tetap. Pada dasarnya kita semestinya mengambil pemboleh ubah tetap sebagai satu unit. Sekiranya ia merupakan satu pemboleh ubah sahaja. Jika ia satu pemboleh ubah, anda tak boleh anggapnya sebagai unit satu. Kerana unit satu sebenarnya nombor rujukan. Nombor rujukan itu tidak boleh diubah-ubah. Semua perubahan yang tidak berubah akan menggunakan nombor rujukan ini sebagai perbandingan. Baiklah, jadi pada hari pertama pengeluaran 1/3. Maksudnya, kumpulan komponen ini boleh dibahagi kepada 3 bahagian sama rata. Lukis 3 segitiga sebagai wakil cukup. Baiklah, jadi acara tersebut akan diadakan pada hari yang pertama. Menghasilkan perkara ini dengan cemerlang. 1 dari 3 bahagian kumpulan. Tambah 20. Banyak 20. Kita tambahkannya lagi. Perlu tambah 20 lagi. Baik, jangan lupa ya, dia telah menghasilkan begitu banyak. Pasti ada yang tinggal, kan? Kerana jumlah pengeluaran ditambah dengan baki, jumlah adalah jumlah keseluruhan, iaitu sama dengan 3 segi 3, jadi masih tinggal 2 segi 3 tolak 20. Kerana jumlah pengeluaran ditambah dengan baki mesti sama dengan 3 segi 3. Baik, ini tiada masalah ya. Kemudian kita lihat pada hari kedua, pengeluaran adalah baki 3/5. Jadi pada hari kedua bagaimana? Ia menghasilkan apa yang tinggal dari hari pertama. Baiklah, jadi baki yang ada pada hari pertama itu boleh diulang semula. Bahagikan kepada 5 bahagian yang sama rata pada hari pertama, kemudian baki yang ada boleh dibahagikan semula kepada 5 bahagian yang sama rata. Dalam 5 bahagian ini, pada hari kedua, ia berjaya hasilkan 3 bahagian. Itu bermakna masih berbaki 2 bahagian. Jumlah keseluruhannya terdiri daripada 5 bahagian. Jadi berapakah jumlah 2 bahagian yang masih tinggal ini? Soalan menyatakan bahawa masih ada 40 bahagian. Jadi kita dengan mudahnya dapat memahami bahawa satu bulatan adalah 40 dibahagikan dengan 2, iaitu 20. Oleh itu selesai. Baiklah, kemudian kita lihat lagi. Di sini ya, kamu lihat di sini ada satu hubungan persamaan yang sangat penting. Hubungan persamaan ini adalah apa yang tinggal pada hari pertama. Komponen itu hubungan seperti ini, baik. 5 bulatan ya, kita sudah mengetahui bahwa satu bulatan bersamaan dengan 20. Jadi 5 bulatan adalah 5 kali 20 yang bersamaan dengan 100. Sama dengan 100. Jadi kiri tambah 20, kanan juga tambah 20, jadi dacing tetap seimbang. Ia jadi 100 tambah 20. Sama dengan 120, jadi ia membentuk sebuah segitiga. Jadi 120 dibahagi 2 dan dibahagi rata jadi 2 bahagian, iaitu 61 bahagian yang mewakili 60 komponen.
Jadi kira sampai sini kita sudah selesaikan, kerana bahagian-bahagian ini semuanya mengambil masa 33 jam. Jadi bagaimana? Jumlahnya adalah 3 segitiga. Jadi 1 segitiga adalah 60. Maka ada 3 segitiga. Jadi jumlah keseluruhan bahagian ini adalah 180. Kita dapat kira, adakah anda sudah faham? Sila tekan tanda like dan follow Cikgu Suria serta kongsi dengan lebih ramai rakan untuk belajar bersama.